tuanku, betul ke jalan aku ni? Bila aku nak habis? Bila orang tanya, kita rasa tertekan, kita harus sabar, kita harus jaga, dan kita fikirkan bahawa ada manusia yang bernama pelajar dambakan apa tu, dia sangat kecil skala dia. Dia kata, betul ke aku dapat ni kan? Macam terketar juga boleh pegang kata tu. Rupanya saya anak sulung. Fokus kepada mana yang dominan, mana yang not analog. Kita dapat leraikan betul-betul, ikut step yang betul-betul, kita cepat. Tetapi kalau kita tarik sini sangkut, kita pergi bawah sangkut, kita pergi sini sangkut, kita jadi stuck. Jadi kita proposal ramai pesyarah yang datang, dekat 20 ke 25 orang. Jadi bila saya semak, saya tengok teori yang digunakan, kerangka dia sangat menarik. Saya kata, inilah waktu dia. Waktu untuk mengkurang. Kalau memanah tu kan, 10 panah datang sekali serentak. Masih belum cukup lagi. Masih belum cukup matang dekat situ lagi. Saya kata, anak awak kena stroke. Saya nak berhenti lah. Di sini, dia bertanggungjawab untuk menjawab apa hasil yang telah dibuat pelajar. Itu mana sepenuh masa, selesaikanlah sehabisnya. Sebelum kata lain lagi dah PhD untuk Alhamdulillah.